2025, keputusan rasmi yang mengikut masa berkala diperoleh oleh calon yang mewakili parti-parti politik dan calon bebas adalah seperti berikut. Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS 29, Parti Warisan Sabah Warisan 25, Barisan Nasional BN 6, Bebas 5, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO 3, Parti Solidariti Tanah Airku Star Sabah 2, Perikatan Nasional PN 1, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDN 1 dan Pakatan Harapan PH 1. Dalam PRU Dewan Undangan Sabah ke-17 kali ini, seramai 1,148,476 orang atau 64.35% telah keluar mengundi dalam pilihan raya yang telah diadakan. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi biasa, pengundi awal dan pengundi pos yang telah mengundi dalam pilihan raya ini. Keputusan pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah ke-17 ini akan disembah maklum kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman di Istana Seri Kinabalu pada pagi ini. Sekian, terima kasih.